Nabi sebut tu, hadis tu jelas sahih, riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Kafa bil mar'i kadhiba. Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhadditha bima bikulli ma sami'a. Memadailah seseorang itu menjadi pendusta, jadi pelawak. Apabila dia cerita belaka, hati dengar. Dia dengar cerita belaka, tak takut langsung. Maka apabila yang pertama Nabi sebut kafa bil mar'i kadhiba, memadailah seseorang itu untuk menjadi pendusta. Maknanya tak mesti cakap bohong. Bila dia cakap bohong, pelawak tu dosa dah ni, tak cakap bohong. Tapi juga sebagai pendusta. Apabila ayyuhadditha khabar belaka. Khabar belaka. Bikulli masab. Hak mana dia dengar dia khabar belaka. Macam mana? Dengar khabar dia semua cerita orang. Sedangkan yang pertama cerita tu betul tidak? Betul tidak? Jadi apabila orang cerita, orang balah. Mana ada orang balas nak khabar dia tak balik. Khabar dia balik belaka lah. Musuh dia tak balik. Cerita kita pun sambung. Jadi bermakna kita cakap pelawak, membawa cerita pendustaan. Betul. Maknanya kita tak tahu betul-betul tidak. Sampai lalu ke orang. Learning pula hantar dalam grup WhatsApp minta pencerahan. Dah dalam grup WhatsApp tu ada 50 orang. 50 orang tahu cerita dalam balas misteri. Tak pasal-pasal. Kalau kita nak pencerahan, cari orang yang munasabah. Seorang je. Hak-hak nanti aku dengar je. Ni tak kan? Habis dalam satu grup tu, beratus tak orang. Habis orang. Jadi tahu cerita, dan kalau cerita tu bohong, cerita tu tak betul, maka cerita tadi sampai pula kepada orang lain. Satu hantar kepada 50 orang. Salah seorang 50 tu nakal juga hantar pula kepada 50 orang lain. 50 orang tu ada seorang dia, hantar pula 50 orang. 50 kali 50 kali 50. Seorang dia buat, hantar 50. Seorang dia buat, hantar 50. Bermakna sudah ada 150 orang. Dan kita dah minta apa macam mana? Berita hak kawan kita buat, kita pergi hantar. Dan dia minta apa macam mana? Minta maaf mana? Kepada 150 orang tadi. Maknanya kena hati-hati. Betul Allah wala taqma laisa laka bi'an. Jangan kamu kena awak dengan kamu cerita bicara perkara yang tidak ada ilmu pengetahuan. Sebabnya kita ada Rasul Hakim akan mencatat. Jadi setiap perkara yang kita dengar, jangan mudah-mudah kita sebarkan. Tetapi molek dulu. Satu. Yang kedua, cerita pula orang tu tak patut dengar. Tadi cerita tu betul tidak, belum pasti. Sekarang cerita tu betul. Dah cerita pula ke orang lain. Orang tu tak patut dengar. Maklumat ni bukan semua nak khabar. Kita dalam rumah tangga takkan nak khabar ke anak belaka. Ni ada depan ni toki belaka. Takkan hati nak cerita. Ada anak bongsu tak boleh dengar cerita tu. Cerita tu hanya bicara dengan anak suku. Sebab anak bongsu bukan masa dia untuk cerita benda macam ni. Ataupun kadang-kadang urusan tu urusan orang tua. Takkan nak khabar belaka budak tak majlis pun ada juga. Nampak tak? Maknanya berita tadi betul atau tidak, satu hak. Yang kedua, orang yang dengar tu pula munasabah tak dengar berita. Orang tu perlu dengar tak berita. Maklumat tu perlu sampai tak kepada dia. Betul. Maknanya munasabah Nabi kata seseorang itu boleh menjadi pendusta apabila dia khabar belaka dia dengar. Dan kita dengar macam-macam. Orang tua pula cerita dengar macam-macam. Orang tua pula dengar cerita orang balah. Ataupun cerita anak menantu balah. Anak menantu balah. Takkan nak khabar belaka ke adik-beradik dia? Maka sampai tu mak ayah lah cakap. Ataupun mungkin mak ayah tadi, dia ada lagi anak dia yang boleh tolong selesaikan. Tak payah habis-habis. Maknanya, sampai tahap tu.
Ni ada je jenis orang ni. Tu, kabur kabur je lah. Nah, tak boleh. Tak boleh. Maknanya, boleh mendatangkan masalah dan Nabi kata kita boleh masuk dalam kategori pendusta, penipu, pembohong. Penyakit boleh kita. Penyakit boleh. Itu satu. Yang kedua, wa'an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatha anni bihadithin yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin rawahu Muslim. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menceritakan sesuatu berita daripadaku yang ia sendiri menganggap berita itu dusta, maka ia salah satu daripada para pendusta. Ini macam mana pula ni? Ni berita tu kita tahu dah tak betul, dia cerita Nabi dia, hadis palsu. Nak khabar juga kau orang. Tak tahu dia khabar juga, hadis palsu. Tak apa. Jadi apabila sebab tu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, ada hadis lain sebut. Siapa yang mendustakan daku, kata Nabi. Dusta Nabi itu macam-macam lah. Kata Nabi berdusta ke, Nabi lawak ke, atau kata cerita benda yang Nabi tak kata, khabar benda yang Nabi tak buat, kata Nabi buat pun dusta belaka. Maka Nabi kata siapkanlah tempatnya di neraka. Maka hari ini Nabi kata siapa yang menceritakan sesuatu berita daripadaku yang ia sendiri anggap berita itu dusta, palsu, maka dia adalah salah seorang daripada pendusta. Dah tahu dah benda tak betul, khabar lebih. Cerita benda-benda yang kadang-kadang mama cerita tu, dia cerita buat Nabi, bagus dah, tapi belajar. Tak cerita yang apa, cerita yang zina tu. Dia kata maknanya terlampau nak bagi semangat sangat pada orang, nak khabar hebatnya Nabi, nak khabarnya ceritanya Nabi. Maka kanak-kanak tadi dia kata sampai tunggu akil balik baru maknya dihukum. Sedangkan cerita tu anak tadi boleh makan je, habis cerita dia. Tanya dia sebab apa cerita itu lebih daripada biasa. Kita nak khabar bagi rendah sikit, nampak bagi hebat sikit bagaimana Nabi itu adalah orang yang alim. Betul niat tu, tapi tak betul pada pelaksanaannya. Sebab kita dusta hak Nabi. Hak Nabi tak buat, kita kena Nabi buat. Sebab itulah dalam bab ni, kalau hadis tu hadis doa sebagainya, kita khabar lah. Hadis doa tu salah, boleh khabar. Okay. Jadi maknanya tidak boleh menceritakan ataupun memaklumkan kepada orang berkenaan dengan sesuatu perkara yang datang daripada Nabi sedangkan kita tahu benda itu tak betul. Jadi kalau sebut benda yang tak betul, kita kata Nabi buat, maka seolah-olah kita membubuhkan Nabi, menghina Nabi. Macam orang yang disebut tentang perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah. Dia buat cerita ngaut-ngaut. Itu maknanya mendusta lah. Dia cerita ngaut-ngaut tu. Ataupun dia kata Nabi kata, dia tak kata. Ataupun dia kata Nabi kata. Ataupun dia kata dia mimpi jumpa Nabi khabar ni. Itu lagi dusta, kita baca dah. Dia tak mimpi, dia termimpi. Itu salah situ dah. Dia tak mimpi, dia termimpi, salah dah. Yang kedua, dia kata Nabi pula. Jadi bahaya. Lagi bahaya. Sebab tu mimpi jumpa Nabi ni jarang orang. Sebab tu dia tak cerita belaka, tapi kadang-kadang dia cerita jugalah untuk memberikan semangat kepada orang bagaimana ada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kekuatan juga kepada orang dan sebagainya. Tapi tak bolehlah cerita ilmu baru. Nabi khabar gini-gini, sedangkan benda itu bercanggah dengan agama. Tak boleh lah. Itu mendustakan Nabi. Maka Nabi kata orang yang mendustakan aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siap sediakan untuk dia di neraka nanti. Jadi ni cerita hak Nabi tak kata, cerita hak Nabi tak khabar, cerita hak Nabi tak buat, dan dia tahu benda itu salah, ke dia termasuk di kalangan ahadul kadhibin, salah seorang daripada para pendusta.
Pendusta terhadap Nabi adalah berdosa besar dan tempatnya neraka. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi hadis yang ketiga. Tadi hari itu berdosa, jadi jangan membawa berita kecuali yang kau sendiri merasa itu benar dan sudah diselidiki. Yang kedua. Yang ketiga, wa an Asma'a radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li dharra fahal 'alayya junahun in tashabba'tu min zawji غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور متفق عليه. Asma radhiyallahu anha berkata, seorang perempuan datang bertanya, ya Rasulullah, saya bermadu. Apakah dosa kalau saya berlagak menunjukkan kepuasan dengan apa yang tidak diberikan oleh suami saya? Jawab Nabi, orang yang berlagak puas dengan apa yang tidak diberikan oleh suaminya bagaikan orang yang memakai pakaian palsu atau tipuan. Berlagak semata-mata untuk menjengkelkan madunya. Perangai manusia dulu kini sama dulu kau juga. Dah. Perangai dia kuat dia. Dulu kini pun sama-sama gitu lah. Daripada Asma ini bermakna Asma binti Abi Bakar. Asma anak Abu Bakar. Asma anak Sina Bakar, adik kakak kepada Aisyah. Kakak kepada Aisyah. Kakak kepada Aisyah. Ini Asma ini ipar Rasulullah. Kau nak? Nah, ipar dia Rasulullah. Kata Asma, ada seorang perempuan mari. Dia tak khabar siapa perempuan tu. Dia tak sebut nama lah. Dia kadang-kadang hadis ni dia sebut nama. Kadang-kadang dia tak sebut nama. Orang perempuan ni mari jumpa Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, inna li dharra. Ya Rasulullah, saya ni ada madu. Bermadu. Bermadu lah. Bermadu orang tak lelaki bermadu. Siapa yang bermadu? Suami bermadu ke isteri bermadu? Ha? 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 Isteri lah. Kata kata, inna li dharra. Ya Rasulullah, saya ada madu. Betul. Bukan madu libah, baru libah tu. Kemudian saya ada darah. Darah dan wahia imratu zawj. Darah bermakna imratu zawj, isteri suami. Madu saya inna li dharra, saya ada seorang isteri suami saya. Betul. Betul lah. Madu ada. Dia tajuk dia jelas. Dia tak khabar dia. Ya Rasulullah, saya ada seorang madu. Saya madu. Lepas tu, soalan tak soal lagi. Hal alayya junahun in tashabbahtu min zawji ghairu alladhi yu'tini. Ya Rasulullah, saya ada madu. Dosa tak? Dosa tak? Soalan dia. Dosa tak? Kalau saya berlagak menunjukkan kepuasan dengan apa yang tidak diberikan oleh suami saya. Untuk orang lain, sama-sama satu keluarga. Suamimu suamiku lah. Suamimu suamiku. Jadi dia kata dosa tak? Kalau saya berlagak, maknanya saya mendapat kepuasan daripada apa yang tidak diberikan oleh suami saya. Maknanya walaupun suami tu tak sayang molek, pakaian tak beli pun khabar suami dia beli bau lagi. Nampak? Walaupun pun lapar belagak kenyang. Sebab apa? Nak bagi hak gitu. Nah, jadi kalau
Kalau tahu kata suami dia tu buat barang nanti dia seronok pula dia seorang tunjuk hebat. Maknanya suami kita ni bagus. Layan aku boleh, pakai aku molek, makan kenyang molek semuanya. Jadi nampak maknanya pada satu bab bagus juga lah. Pada satu bab bagus ha. Sebab dia tidak menunjukkan kelemahan suami dia. Tak menunjukkan kekurangan suami dia. Seolah-olah nak khabar suami kita ni kak nak bagus. Kira saya ni ada belaka lah. Ada rumah, ada kereta, ada pendapatan, ada itu, ada yang sedap belaka, senang, seronok belaka. Satu bab nampak macam bagus lah. Tapi dia buat itu untuk apa? Supaya haknya jadi jealous. Haknya jadi jealous. Seorang lagi jealous. Sebab haknya betul. Aku tak boleh pun gitu lah. Hmm. Dia ni Abdul Maju ni kena belajar dengan P. Ramli. Ha. Pelambi dia cemburu ya. Dua-dua merajuk anak kunci kan tu. Mesti pandai pembohong, mesti pandai. Tu habis apa kat tipu. Ilmu tu orang ambil belaka. Mesti pandai temberang. Tu belaka. Kalau dia ada dua isteri, nak belikan batik, dia beli tiga. Ha, nak belajar ilmu tu. Dia pergi hal nombor satu, dia kata, salah pilih salah satu. Oh, satu betul. Oh, aku dapat pilih. Hal nombor dua tak dapat pilih lah. Ambil ni ada dia. Dia ambil satu buruk, satu tak melek, satu melek. Jadi isteri pertama pilih yang melek lah. Dalam hati isteri pertama ni, pada muka hal nombor dua boleh tak melek. Dia pergi hal dua pula. Keluar dua pula. Molek satu tak molek satu. Jadi jadi isteri pertama kata, oh aku dengan suami aku. Dia suka. Jadi hak tiga tu ada simpan. Cinta orang, kita dah. Cinta orang. Tak cik dia. Jadi nak sebutnya, hak ni maknanya, hak ni suami nak jaga hati. Tak salah tu dah. Tak salah tu sebab dia tak nak bagi jadi balah, jadi molek. Biar ada letih sikit pun. Bisa. Nah, ni isteri tu belagak. Mak isteri yang seorang ni belagak seolah-olah dia dapat mewah, pakai gelang comel. Suami dia tak bagi pun. Gelang tu. Dia beli gelang tu lah macam hak. Kan dia ni kan, harga 6,000 boleh beli 200 je. Tak maksud buat kau kan. 6,000 dia beli 200 je. Tunjuk kat kawan dia. Bang beli. Kawan dia pun geram. Lepas tu balik bawah tu lagi dia. Orang beli kat ni baju kita tak beli. Jadi maknanya, nampak tak? Walaupun katalah dia tu tujuan dia baik supaya nak khabar suami dia baik, tapi akan menyebabkan perbalahan. Akan menyebabkan tak puas hati. Dia beli 200 je betul lah. Tapi tengok saiz macam tu, bentuk macam tu memang 6,000. Memang 6,000. Madu tengok, ya Allah. Aku tak tahu pun. Dia tak khabar pun. Tak khabar abang beli ni. Tak khabar tapi semua lain ni. Selak dengan ni. Ah, gini. Garu terima. Bukan datang terima ni. Nampak tak? Simak nampak tak apa khabar ni? Nampak tak apa khabar tunjuk kan? Ni, nampak tengah ni? Bukan kata aku terima ni. Tapi, faham tak ni? Nak tunjuk ni. Tengok, kawan ni cek-cek tengok dalam YouTube. 6,000. Allah jalla. Bala pula. Balik tu laki dia ada. Beli kat Nola. Kita tak beli. Bala. Nampak tak? Walaupun nampak zahirnya balik. Tapi boleh menyebabkan banyak perkara yang akhirnya akan menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Iblis duduk situ lah. Iblis tidur di situ. Kan kita baca bagian malaikat dia ajar ilmu sihir itu. Hatta yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Bagaimana boleh pecah belah rumah tangga. Itu syaitan. Iblis tu. Jadi, kata dia boleh tak ya Rasulullah? Saya nak belagak macam tu lah. Nak belagak sedap, belagak kuat belaka. Seolah-olah suami saya, bodi saya hebat belaka. Tapi, ghairal ladhi yu'tini. Tak bagi pun. Tak bagi pun itu tapi saya belagak. Belagak maknanya untuk mendatangkan rasa tak puas hati bermaju saya. Agak boleh tak? Baca dah hadis tadi tu. Boleh tak? Nabi kata apa? Nabi kata
Orang yang berlagak puas. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Orang yang berlagak puas dengan apa yang tidak diberikan oleh suaminya. Dia berlagak sedap, berlagak senang, berlagak hebat. Pakai baju comel-comel sedangkan dia beli. Ha, pakai baju comel-comel pergi nak pergi mengadu kawal bercerai dia orang ni. Ha, bagaikan bagaikan orang yang memakai pakaian palsu. Nabi kata bagaikan orang yang memakai pakaian palsu. Pakaian palsu maknanya menipu. Menipu. Maknanya menipu sebab dia menzahirkan benda yang tidak ada pada dia. Macam orang berlagak pakaian orang alim. Apabila contoh pakaian palsu itulah maknanya dia berlagak dia pakai pakaian orang alim. Maka apabila dia berlagak memakai pakaian orang alim, orang nampak dia macam orang alim, maka orang pun hormat dia sebagai orang alim. Lepas tu kalau orang tanya hukum hakam, mulalah dia gelabah. Kalau dia nakal pula jawab juga punah. Zahir sampai tahap tu. Orang kalau setengah tempat, orang putih dengan baju dia kena ikat. Dengan baju di hujung ikat. Ini lambang orang kedekut. Lambang orang kedekut. Orang-orang Arab, lagi alim orang, jubah dia makin bawah makin bell bottom lah. Bawah mulut luar. Maknanya ilmu yang sentiasa disebarkan. Free of charge. Nampak? Cuba tengok. Dunia hari ini. Orang pakai baju convocation. Kau tengok kamu. Jubah belakangan. Jubah belakangan. Lengan dia macam lengan dia. Ikat ke tak? Tak. Lengan dia tak ikat. Sebab apa? Lengan dia kau luar ke depan. Lambang ilmu yang banyak dan akan disebarkan. Sebab tu, kenapa orang combo pakai baju macam tu? Tu diambil daripada tradisi orang Islam dulu. Orang Islam dulu apabila ijazah ilmu, dia pakai macam tu. Sebab tu, Nabi orang putih pun, walaupun dia pakai skirt, dia pakai ribah. Dia pakai tutup kepala. Jadi kadang-kadang asal orang Islam tu macam juga orang masuk bilik bedah. Ada bilik bedah masuk, tak boleh tutup dah. Masuk bilik bedah tutup apa? Kalau tak pernah pakai tudung, tutup juga kepala ni. Tu nak sebutnya ganjaran gambaran bagaimana bab bedah tu dilakukan oleh para doktor Islam dulu. Maka orang tiru buat tu. Hati orang tiru. Tak ada benda ni bahaya ni pakai tutup-tutup ni. Nanti nak jaga orang sakit takut mati tak ada pula. Tak ada orang kata jangan tutup itu jangan tutup itu nanti apa nama susah nak buat kerja. Sedangkan kita sedang nak uruskan supaya orang tu sihat jangan mati. Tak ada pula kata gitu. Tu nak ceritanya benda Islam tu comel. Jadi hari ni dia berlagak macam ni misalnya dia menggambarkan dia pakai pakaian orang alim. Dengan harapan orang berjawatan dia, orang bagi pangkat dia, orang hormat dia. Maka tidak boleh. Saubai zurin, pakaian palsu, pakaian tipu. Jadi oleh kerana itu, lahan ni dihurai panjang. Macam dia kata juga, orang tu tak zuhud mana pun, tapi dia pakai baju macam orang zuhud. Orang zuhud nampak warak lah. Pakai sekali orang warak, zuhud. Jadi orang tertipu dengan dia. Bermakna tak boleh lah. Bahaya. Maknanya dia tak kata apa. Tapi pakaian itu sendiri. Macam dia pakai pakaian orang ilmu, pakaian orang alim. Maka orang tertipu dengan kealiman. Ataupun misalnya, dia pakai sesuatu pakaian yang menyebabkan orang boleh tertipu lah. Pakaian orang baik-baik. Sedangkan dia orang jahat. Kan dia ni ramai orang begitu lah. Orang ni, dia nak masuk belah orang puan, dia pakai telekong. Misal taring. Tapi dia pakai tutup mulut. Pula zaman dia ni. Dulu orang pakai purdah masuk airport kena selak lagi. Len ni hampir kita lelaki pun pakai tutup muka, tutup hidung, tutup mulut. Tak apa pula. Hamba ingat buat nakal sekali kat orang immigration. Dia tebak muka abang.
Kata, "Oh dulu orang perempuan tak pakai pudar, tak buka, jangan buka, tak payah," katanya. Dia kata, "Orang dulu kalau pakai pudar kena buka. Mari Allah hantar kau bilang baru tahu." Ha. Jadi kan ada orang perempuan kan, orang lelaki, dia pakai pakai sembahyang perempuan ke, lepas tu dia pakai apa nama, dia sayang misai janggut buang, dia pakai penutup mulut, tak nampak misai janggut ni. Dia pun pergi duduk sama orang perempuan nak sembahyang. Bukan nak sembahyang, orang perempuan sembahyang waktu sujud juga dia lompat nak minum depan. Orang perempuan tu pula bawa beg sedang. Beg dia tahu lama dah, dia tie bab dia tahu dah makcik ni duduk rumah seorang-seorang. Maka makcik ni pula tahu dah, maknanya dia tak tinggal barang mah di rumah. Dia kalau tinggal barang mah di rumah, orang mari curi. Kata, bawa semua lah. Pergi masjid bawa, pergi masjid bawa, pergi rujak. Dia pun tahu makcik ni bawa barang rumah dalam beg dia. Maka orang semayang dia pun pakailah kencel kurung, kencel pada semayang. Jadi orang perempuan lah. Tak rehat. Orang Allah Akbar sujud, dia pun sampai pergi lagi. Ada apa nama CCTV pun, tak ingat pun. Itu ialah apa. Jadi maknanya berpakaian tadi akan menyebabkan orang tertipu. Berpakaian tadi menyebabkan orang tertipu. Jadi apabila menyebabkan orang tertipu, maka dalam Islam kita tidak boleh menipu orang. Tak boleh tipu sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dengan perkataan atau dengan perbuatan. Istilah orang kata musang berbulu ayam. Jadi apabila musang berbulu ayam tak sedaplah musang. Bahaya. Musang ayam berbulu, musang berbulu ayam. Kalau dia kata serigala berbulu kambing. Jadi kambing bilang, oh kambing tak apa lah. Nak nipu. Kalau cerita orang dulu nak ikat lembu, kau cerita orang dulu nak ikat kubah. Orang dulu nak ikat kubah. Apa tak tahu orang cerita. Kubah kan dia duduk berenang air. Air hanut, air deras. Dia hantar sabun. Sabun. Kubah tu sabun. Lepas tu dia halui sabun. Ha. Jadi lepas tu, oh dia ada tali tu kan saya sabut juga tali kubah tu kan bukan tali plastik tu. Tali jadi apabila tali kubah tu oh sabut. Tak apa lah. Lepas tu sabut. Lepas sabut tali pun sampai tali sang. Dia tak leher lah tu. Dia cara nipu. Maknanya binatang pun tertipu. Cerdik nak cerita binatang pun cerdik tak mau kena tipu. Tak apa sah. Tak apa lah. Tak apa. Dia nak cerita di sini. Dia cerita panjang ni. Bukan soal ni. Maknanya pakaian tadi. Sebab kadang-kadang pakaian tu lah yang menyebabkan orang tertipu. Dan zaman lagi pula tu, dia pakai pakaian jabat. Pakai jabatan. Pergi rumah orang, pergi dengan pakaian jabatan. Nempel siap dengan jabatan dia nama pun nama yang bukan nempel tu. Yang ikat tu kan nama yang tulis ni. Yang jahit dengan yang pakai sulam tu. Jabatan siap untuk kereta pun cap jabatan. Tunjuk surat pun kereta jabatan. Orang ingat sungguh lah. Rupanya bapak penyambut rumah. Jadi maknanya melakukan sesuatu perkara yang bukan hak kita dengan tujuan menipu juga termasuk dalam bab tipu, dalam bab bohong, dalam bab dusta. Maka Nabi kata bagaikan orang yang memakai pakaian palsu, pakaian tipu. Jadi maknanya menipu orang dengan zahir yang lain, batin yang lain. Zahirnya baik, dalamnya jahat. Kalau orang zahirnya Islam, dalamnya kafir, munafik. Itu cerita mudah. Jadi ada juga orang dia menzahirkan orang baik, cakap Islam, baca ayat hadis, sedangkan dia penipu. Tak boleh juga lah kalau kan. Berpura-pura berlakon jadi orang baik, sedangkan dia adalah penipu. Jadi cukuplah hadis hari ini berkaitan dengan tajuk kita berhati-hati dalam semua yang dikatakan. Termasuk juga buatan yang melambangkan sesuatu yang baik sedangkan niatnya tidak baik.
Wallahu a'lam. Sambungan akan datang ialah berat dosa saksi palsu. Seterusnya, kita pergi kepada Khalifah Umar, tersiasat Khulafaur Rasyidin 2 radhiyallahu anhu. Dan kita telah baca berkaitan dengan Sayyidina Umar ni sebelum ni, kita baca apa sumber keuangan dia. Sumber keuangan dia, daripada sumber keuangan itu yang pertama zakat, selesai. Zakat hanya untuk orang Islam. Zakat hanya untuk orang Islam yang kena keluarkan. Cuma kena keluar zakat, tapi penerima zakat tak bincang lah. Tapi kalau sebut penerima zakat, dalam asnaf yang 8 tu lah, ada lagi satu orang yang berjuang fi sabilillah, yang orang anggap dia senang, sedangkan dia tak senang. Tapi satu orang lupa, orang yang bekerja untuk Islam, dan dia dah buat kerja untuk Islam, ada tak ada masa dia untuk nak pergi cari makan. Tak boleh lah, dia terhalang untuk pergi cari makan. Sebab dia buat kerja Islam, buat kerja Islam, kerja Islam yang menyebabkan dia tidak punya masa untuk cari duit. Dan dia pula tidaklah tunjuk mepeh. Dia mepeh. Sebab itu pun dia ambil kira, dan itu lebih aula. Lebih aula dari. Yang kedua, jizyah. Jizyah yang diberikan untuk untuk keselamatan. Dan kita lihat bagaimana apabila tak dapat nak jaga keselamatan, maka jizyah tadi dipulangkan balik. Yang akhirnya orang kafir, orang Islam kata, oh hebat orang Islam. Maka orang Islam tak apalah, kami dalam itu, kami rela bernaung di bawah kerajaan Islam. Walaupun kerajaan hak sebelah lagi hak dia tu seagama dan semasa dengan dia. Sebab manusia nak keadilan. Macam hari inilah. Dulu orang kata Palestin tu teroris, pengganas. Sebab surat khabar dia belaka folder ni, surat khabar maklumat ujung jari. Walaupun dia sekat, tapi dah sampai ke orang. Akhirnya orang nak buat bagaimana Yahudi itu adalah orang yang jahat. Dan sebab itu semua kapal flotilla yang pergi ke tu, majoritinya orang bukan Islam. Bukan cakap orang bukan Islam, bertatu, bersubang di hidung, subang di bibir, subang di pusat. Orang bersubang kat telinga dia, dia faham subang hidung, subang bibir, subang dagu. Tak Islam tu. Buat LGBT lagi. Sebab apa? Sebab dia rasa dari segi kemanusiaannya tu tak masalah Yahudi buat ni. Maknanya, walaupun dia bukan Islam, tapi apabila dia nampak jahat sangat Yahudi tu, maka dia sanggup. Kalau kita fikir pergi juga, kita tak balik lah. Boleh kat Yahudi ni juga. Manusia paling jahat dunia ni Yahudi lah. Kata kesian belah kau kan. Sistem ekonomi riba tu diasaskan oleh Adam Smith tu orang Yahudi. Maknanya dia buat belaka dunia hari ini. Kenapa orang Islam sanggup tolong bantu? Apakah atas nama agama? Bukan atas nama agama, atas nama kemanusiaan. Maka zaman dulu apabila Islam hebat, pokok tu walaupun kerajaan dia ni kafir, sama bangsa, sama agama, tapi dia tengok kerajaan baru Islam datang, maka dia kata dia akan bernama di bawah kerajaan Islam. Dan dia sanggup tolong bantu lawan kerajaan dia sendiri. Sebab manusia ni, kalau terlalu sangat kena zalim, orang tu dizalimi, dia sakit juga. Itu dia. Dia sakit. Sebab kita kalau di Malaysia pun, kalau kena tipu semua, maka ada orang sedih batik juga. Itu dia. Walaupun orang tak batik, tapi batik. Jadi manusia tipu sekali boleh lah, 2 kali tipu ni. Tapi ada juga orang kena tipu sok. Tak apa, jadi dia sudah kanis dengan tipu. Maka tipu itulah kebenaran baginya. Nak kata mana? Ni akhir zaman. Sedangkan kita sekali tipu dengan mudah. Tunjuk surat khabar pula, tunjuk video pula. Kemarin kata A, hari
kemarin kata hitam, hari ini jadi putih. Benda yang sama boleh jadi putih. Tapi itulah manusia kadang-kadang. Dia dah jadi sepati dengan penipuan. Kalau tak tipu tu tak mati. Orang nak sokong dia pula, kalau tipu tu dia kata tu lain bijak. Ha, kebijaksanaan yang melampau. Hingga boleh mencetuskan kepercayaan yang membuntu tuli. Baik. Jadi kita lihat itu hasil daripada pelaksanaan sistem jajah itu menyebabkan orang bukan Islam rela bersama dengan orang kerajaan Islam, walaupun kerajaan yang satu lagi itu kerajaan dia yang seagama dan sebangsa dengan dia. Lalu yang ketiga kharaj. Kharaj. Kharaj ialah hasil daripada usaha tanah. Usaha tanah yang dimiliki oleh rakyat bukan Islam. Kharaj untuk bukan Islam. Islam zakat. Khususnya daripada hasil tanah pertanian. Nampak faham tu? Zakat merakumi semua. Zakat merakumi untuk Islam saja. Merakumi semua perkara. Jadi hadiah kharaj tadi usaha tanah khususnya daripada hasil tanah pertanian untuk orang bukan Islam. Kharaj ialah ijtihad yang dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bagi menyelesaikan masalah tanah di wilayah Parsi dan Rom yang telah berjaya dibebaskan. Dulu jaga Madinah dia, lepas tu Mekah Madinah, lepas tu sebenarnya amat tanah Arab, lepas tu Rom dan Parsi di bawah jajahan Rom dan Parsi luas lagi. Maka Sayyidina Umar beristihad supaya lebih lagi benda itu diperluaskan. Macam kita juga istihad tu dia tak habis hari semua. Dulu orang istihad macam sebab musafir berapa kilometer, itu alasannya boleh. Bila ni orang tanya pula, dah kalau jam Kuala Lumpur boleh tak jamak fasad sembahyang? Nak berhenti kat mana? Hujan lebat jam. Nak berhenti, tak ada berhenti, jalan sempit. Dah tu maghrib asal nak habis dah. Jadi ada persoalan pula. Boleh. Jadi maknanya benda ijtihad tu dia akan ada setiap masa. Kalau dulu kita tengok dulu orang tua ulama dulu misalnya dia kata najis tu anjing babi atau keturunan daripada salah satu daripadanya. Orang ada ke maknanya ke babi mengaman dengan kami ataupun anjing mengaman dengan kami. Jadi apa? Ankam lah. Dia benda-benda tu bila ulama dulu, kalau tak ulama jauh dia. Itu bawa nampak. Bawa nampak benda-benda itu. Kalau gitu seladang dengan lembu. Selembu. Selembu. Itulah benda-benda. Maknanya ni pula ada lagi ni. Daging apa? Daging rekaan, ciptaan yang dibenihkan. Lagi kacau. Banyak cerita lagi. Begitulah. Dia dunia ni makin hari makin macam pelik-pelik. Dulu sekadar pondan. Lepas tu dia kata, bukan pondan. Dia kata, ya takhannas. Dia bukan khulsa, tapi dia berlagak jadi khulsa. Dan dia bukan cakap tu. Orang lelaki tukar alat jadi perempuan. Orang pun tukar alat jadi lelaki. Lagi menimpa dia. Tu kena. Mana ijtihad nak khabar. Ijtihad tu akan ada setiap masa sebab benda dan dunia ini dia akan sentiasa berkembang. Jadi apabila zaman Mekah Madinah gitu. Tapi apabila Islam sudah berkuat sampai Rom dan Parsi, maka Sayyidina Umar mengambil penjagaan untuk melakukan ijtihad. Berlaku perbahasan. Apabila adanya kalangan para sahabat yang mahu memasukkan tanah ke dalam hukum ghanimah. Tanah orang bukan Islam yang berperang dapat rampasan nak jadikan dia ghanimah, iaitu harta rampasan daripada musuh yang dikalahkan dalam peperangan sebagaimana telah dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran. Jadi maknanya satu ketika dulu tanah orang kafir yang terampas diagih-agihkan kepada para tentera yang berjuang.
Okey lah. Dah sekarang ni, dah banyak dah. Senoma tak bagi dah tu. Dia kira harta milik kerajaan, lepas tu dia atur pula macam mana baik. Contoh pembahagian ghanimah yang berlaku di semenanjung Arab ditunjukkan ketika hayat Rasulullah terhadap harta musuh yang dikalahkan ketika berlakunya peperangan Badar, perang yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsah walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kalian dapati sebagai harta rampasan perang, ini dalam perang Badar, maka sesungguhnya 1/5 dibahagikan untuk jalan Allah dan Rasulnya dan untuk kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta Ibn Sabil, orang musafir yang berdosa. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami oleh Allah kepada hamba kami Rasulullah SAW pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera Islam dan kafir di medan perang Badar. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ni asal dia dalam perang Badar tahun 2 Hijrah, peperangan pertama yang berlaku dalam Islam. Jadi ada harta rampasan perang. Maka harta rampasan perang waktu itu Allah Ta'ala kabulkan 1/5 kepada Allah dan Rasulullah. Dan Rasulullah pula oleh kerana dia nak jaga rakyat, maka Rasulullah pula boleh beri kepada kaum kerabat dia. Sebab kaum kerabat Rasulullah tak boleh makan zakat. Maka duit ini bantu. Sebab keluarga Rasulullah pun ada yang miskin. Walaupun miskin tapi keluarga Rasulullah tidak boleh makan zakat. Walaupun miskin, masuk dalam asnaf tak boleh sebab dia keluarga Rasulullah. Sampai hari ini pun begitu juga. Kalau orang tu mengaku dia keluarga Rasulullah, maka dia tidak boleh makan zakat. Yang susahnya dia mengaku dia keluarga Rasulullah, tapi zakat nak juga. Kalau dia mengaku dia keluarga Rasulullah, dia tidak boleh makan zakat. Maka nak ambil duit mana kalau miskin? Dia ambil daripada duit harta rampasan perang. Jadi 20% serah kepada Rasulullah untuk Rasulullah habiskan ke keluarganya, anak yatim. Anak yatim tak masuk dalam asnaf zakat. Tak masuk sebab anak yatim tu ada orang bela dia. Mak dia sendiri ke, pak saudara dia ke, toki dia ke, pelahara dia. Maka orang yang di bawah tahunan tak boleh makan zakat. Itulah. Dan orang-orang miskin itu masuk zakat, boleh masuk harta zakat boleh. Ibn Sabil, orang musafir yang satu. Jadi ni Allah Ta'ala kabur harta rampasan perang 1/5 dari kumusah itu kumus. Kumus itu maknanya 1/5. 1/5 sama dengan 20%. 20% sah Rasulullah sebagai ketua negara untuk mengagih-agihkan kepada mereka yang tidak dapat zakat dalam pembahagian zakat. Jadi ini cerita harta rampasan perang di peringkat awal. Lalu beberapa orang daripada kalangan sahabat seperti Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah dan lain-lain radhiyallahu anhu mahu supaya tanah dan hasilnya dimasukkan ke dalam harta ghanimah. Nak dikira harta tanah dan sebagainya masuk dalam bab ghanimah. Ghanimah tersebut dibahagikan 5 bahagian. 4 bahagian diberikan kepada bala tentera, 1 bahagian lagi diberikan kepada Allah dan Rasulnya, yang keperluan umum. Ini percaya yang terkait ayat ini. Harta rampasan perang tu katalah dapat sejuta, dapat 4 juta, sejuta, maka 200,000 serahkan Rasulullah untuk uruskan pentadbiran negara. 800 juta boleh sejuta lah. 800,000 lagi itu dia akhirkan kepada bala tentera. Waktu tu yang pergi perang bukan ada gaji. Ada gaji. Sebab kena bagi kepada mereka sebab orang pergi perang ni yang pertama dia pergi perang. Kalau pergi perang kena ada alat senjata perang. Ada alat senjata perang.
Yang kedua, dia tak boleh buat kerja dah waktu tu. Itulah. Alas dia terkurang. Sebab itu satu ketika Nabi ditanya, manakah sedekah yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal. Nabi kata yang pertama untuk kaum keluarga dia, yang di bawah tangan dia, di bawah tangan kita. Yang kedua, kenderaan fi sabilillah. Yang ketiga, sahabat fi sabilillah. Macam mana pula? Waktu itu, kenderaan fi sabilillah tu apabila Sayyidina Osman yang mewakafkan 300 ekor kuda untuk perang yang digunakan pakai oleh ahli Sufa. Dia bagi kuda. Balik kuda tu. Takkan nak meleh dulu. Balik kuda tu nak jaga, nak pergi perang pula. Maka kena ada tempat dia, ada makan minum dia, nak kena jaga belaka. Maka Nabi kata, infak yang paling afdal satunya, anak-anak kampung, di mana yang kedua, kenderaan fi sabilillah ni. Unta lembu, kuda unta ni, nak pergi perang ni. Sebab apa Nabi duit mana? Orang ahli Sufa bukan ada duit. Orang miskin. Maka di situ. Lepas tu baru yang kita baru sahabat fi sabilillah. Orang yang fi sabilillah sendiri. Nak menggambarkan suasana begitu. Jadi, sahabat-sahabat minta supaya ghanimah dibagi 1/5 serahkan Rasulullah, 4/5 lagi diserahkan kepada bala tentera. Khalifah Umar tak setuju dengan pendapat itu. Kerana ayat tersebut diturunkan sempena peperangan Badar. Pada peringkat awal negara Islam, bagi harta dapat dialihkan dan dipindahkan. Tu maknanya nak ijtihad ni pun kena faham melek. Dia kena faham ayat Quran, dia kena faham asbabun nuzul, dia kena faham sirah sejarah dia. Bukan sahabat tak faham, mungkin kadang-kadang terlupa. Maka sebab itulah dia buat perbincangan supaya orang ni ingat, ini orang ingat ke banyak. Lalu Khalifah Umar berpendapat bahawa terdapat ayat yang diturunkan berkaitan dengan harta Bani Nadir, Yahudi, yang berlaku kemudian daripada peristiwa Badar, iaitu ketika negara sudah menghadapi keadaan yang sudah berubah. Jadi, Sayyidina Umar kata, kena ambil mula. Harta di peringkat awal Islam. Dan harta pula mudah. Dan kita pun tak banyak. Sikit tu je. Ni zaman ni dah besar. Negara 3 suku dunia. Maka kena ada perubahan. Sayyidina Umar kata, kena ambil cerita balik ayat lain. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hasy melalui ayat yang diwahyukan sebab berlakunya peristiwa Badar, wa ma afa Allah wa ala rasulihi minhum fama awjabtum alaihi min khairin wa la rikab walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa Allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada peninggalan harta benda mereka yang telah diusir itu. Ni Banu Banu Nadir. Maka kalian tidak berhak mendapatnya. Sila menggabungkan ayat tadi dengan ayat ni. Kerana kalian tidak mengecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun untuk berperang mengalahkan mereka. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya mengalahkan siapa yang dikehendakinya dengan tidak payah berperang. Dan Allah Maha Kuasa atas tidak sesuatu. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulnya Muhammad SAW daripada harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka ia tertentu bagi Allah dan Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah, anak yatim dan orang miskin serta orang musafir yang keputusan berkata. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar antara orang-orang kaya daripada kalangan kalian, dan apa jua perintah yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kalian melakukan, maka patuhilah larangannya.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Satu, jadi uh, dalam bab ni harta perang tadi, harta rampasan yang tidak payah perang tadi serah kepada Rasulullah semata semuanya. Tak serah kepada prajurit. Jadi maknanya dua dah ayat. Tadi 1/5 serah kepada Rasulullah, 4/5 serah kepada tentera. Ayat ni pula serah kepada Rasulullah belaka untuk Rasulullah mentadbirkannya. Lalu ayat berikutnya ada lagi. Maknanya itulah nak ijtihad ni pun kena bukan taraf kita lah. Bukan tahap kita ni. Kita boleh sedia dulu nak ijtihad saja. Lepas tu hatta la takunu hatta la tadi ayat yang betul dulatan bainal aghniya'i minkum tu. Hatta kan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak beredar di sekitar orang kaya saja. Katalah yang itu pergi perang tu 1,000 orang. Mana 300 orang je. 300 orang. Lepas perang Badar 300 orang. Katalah boleh seorang 1,000. Boleh seorang 1,000. Lepas tu perang ni pula boleh seorang 3,000 pula. Mana sikit-sikit ni tu tak macam tu. Juta-juta boleh. Dah kalau hari pun puak-puak ni ya boleh. Ni hak orang kampung, hak orang miskin, anak yatim nak ambil mana nak tadbir negara. Maka Allah Ta'ala kata supaya harta itu tidak hanya berkisar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Lepas dia. Itu dari segi pengurusan harta negara. Sebab tu berdasarkan ayat inilah, maka dalam bab berjawatan, jangan berjawatan waktu lepas dia. 3-4 jawatan. Dia seorang, macam orang yang tak ada. Macam orang yang tak berhenti belaka. Lah orang satu jawatan. Jawatan bergaji pula. Ni pun gaji, hak ni gaji. Dia seorang boleh 450 sikit. Boleh ratus bulan. Hanya Sofia tak boleh. Maka dalam keadaan demikian tu Allah akan ajar supaya harta tadi kalau dah banyak macam tu diserah kepada pihak berkuasa. Sebab pihak berkuasa yang akan menguruskan negara, maka ada orang yang tidak mempunyai tidak berharga, maka diberi kepada mereka. Hebat Islam. Sebab tu Islam tu dia sebut tadi ayat tu kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, jangan sampai harta itu berkisar di kalangan berkadar di kalangan orang kaya saja. Orang kaya dapat belaka. Projek ini dia beli dah lagi mampu gitu lah. Maka dia seorang sikit. Dibahagi seorang sikit. Gitu dia. Macam jawatan juga. 5 jawatan hak bergaji dia seorang yang pegang. Hak ni seorang hak satu jawatan tak ada. Ada jawatan hak tak bergaji. Hak tak gaji dia pegang. Hak bergaji aku pegang. Ini ayat ni kan. Ni ayat aku fikir ayat ni ayat orang kadang-kadang nak komplain ayat ni lah. Tu juga boleh projek baik dia, lepas dia. Hak ni mampu. Belum tikar. Ni ayat ni lah. Maknanya jangan duk main gelik, duk lega ke orang tu saja ni. Kecuali ada urusan lain. Dia pandai. Kalau dia pandai pun bagi hak bawah sap lagi ni. Maknanya harta negara tu adalah anugerah Allah Ta'ala yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki pengurusannya. Dan dunia hari ini kadang-kadang orang yang ada harta, jadi harta milik negara, dia tak boleh apa. Ini pun satu hal juga. Minyak tu Terengganu jadi miskin. Kelantan jadi miskin. Wah, hal jadi begini. Benar apa? Minta buat sendiri kan, pun tahu. Ada Sabah Sarawak minta buat sendiri minyak. Contoh. Tak kata siapa cerita. Maka Allah kata jangan sampai harta itu berkisar, berlega di kalangan orang kaya saja. Maka dia aceh-acehkan, dia akhirkan. Jadi
Sambung lagi. Oh, pada baca ayat ni, ayat lagi. Maknanya nak buat ijtihad pun bukan mudah juga. Lalu ayat lain lagi. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Pemberian itu hendaklah diuntukkan kepada orang-orang fakir yang berhijrah yang telah diusir keluar dari kampung halaman dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari limpah kurnia daripada Allah dan kerajaannya serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya jadi aman. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam kesumat terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan kami. Doa ni. Dan cerita lagi pula. Ada lagi cerita. Maknanya, orang muhajirin. Orang muhajirin, mereka tinggalkan tanah air mereka. Tinggal segala harta benda mereka dengan mengharapkan rahmat Allah, mendapat redha Allah. Dan dalam kalian berusaha menegakkan agama Allah. Allah Ta'ala kata inilah orang yang sebenarnya. Orang yang benar janji mereka. Satu, itu orang muhajirin. Yang kedua, orang-orang Madinah pula yang sediakan tempat dan sebagainya. Sediakan rumah dan sebagainya untuk orang muhajirin. Dan kemudian tolong bantu pula. Lepas tu taklah pula duk ukit tu aku tolong bantu. Dulu tu mesti apa ke dana tu aku tolong bantu jadi kaya. Kaya rokok. Alhamdulillah. Tak ada itu. Maknanya bahkan mereka sanggup mengutamakan saudara mereka tadi. Orang muhajirin tu. Mana orang Ansar sanggup mengutamakan orang muhajirin. Walaupun dia berhajat juga, tapi salah. Bagi orang muhajirin tu. Maka Allah Ta'ala kata orang yang boleh jaga nafsu dia daripada tamak haloba, sombong pengikut tu adalah orang yang berjaya. Jayalah. Sombong tamak haloba ni. Nak tahu tak tahu tamak haloba? Nak tunggu mak ayah mati. Balah lah tu. Waktu ada mak ayah baik. Seminggu sekali kongkol. Ayah hendak. Mati mak ayah kah? Hak mana nak mula dulu? Mula perempuan. Sedang cakap dia lelaki. Dua lelaki satu kuat. Dah nak cakap tadi. Mentang-mentang dia ustaz kah? Lah. Dah nak siapa berharap sangatlah. Yusikumullahu fi awladikum. Allah Ta'ala yang beri wasiat tentang anak-anak kamu. Lirgaka bisul hadil unsayan. Untuk anak lelaki dua, anak perempuan satu. Dah Allah Ta'ala kamu apa kata apa? Dah ada ustaz. Dia lelaki. Mentang-mentang dia ustaz, dia lelaki kabar gitu. Dah kata apa lagi? Lah, tak cerdik sungguh. Nak kabar macam tu lah. Sedangkan dia tu perempuan. Dan dia kena baca hal lain pula. Bahagian tu, yang nak belanja makan minum tu lelaki. Tu lelaki. Kalau dia kaya suruh dia je. Tu lelaki mampu tak nak mitih pun, dia tak bagi. Tak boleh minta dia paksa dia. Dan tu, anak lelaki pula kena hormat mak.
Dia tak baca pula tu. Ha. Anak lelaki kena letak mak nombor satu. Mak ayah nombor satu. Isteri nombor dua. Dah dia tak baca pula tu. Anak dia tu, dia baca dia dengan ayah dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata orang yang selamat daripada harta mahal apa, sebenarnya orang itulah yang berjaya kontrol nafsu dia. Kita juga orang kita. Kita muhajirin pun dah, ansar pun dah. Kita. Ayat ni duduk kat tiga kumpulan. Muhajirin pun dia, ansar pun dia. Kita, orang yang datang kemudian. Kita ni, mereka datang kemudian. Kita, apa doa kita? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Duduk. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu ya Allah. Jangan engkau jadikan rasa dalam hati kami dendam kesumat terhadap mereka yang beriman. Ni mayang jenazah macam ni ya? Kan? Ni wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu ya Allah. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan dengki, campur, halobo, dendam kesumat terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Kita belum sebab iblis ni bagi. Tak senang tengok orang senang. Tak senang tengok senang satu hal. Tak senang tengok susah satu hal juga. Gitu dia. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Engkaulah Tuhan yang melimpah belas kasihan dan ni nak sebut ni kenapa ni? Dah cerita ni. Punca nak jadi ijtihad tadi. Daripada ayat perang, ayat tak payah perang menang, ayat lepas menang. Ayat belakang, maka kesemua ayat yang disebutkan, nampak tak? Turutan ayat mula-mula turun berkenaan dengan peperangan. Ayat kedua turun, yang tak payah perang dapat harta. Ayat ketiga pula berkaitan dengan kedudukan. Ayat kedua tadi, supaya harta tidak berlegar di kalangan kaya. Ayat yang ini pula berkaitan dengan sifat orang beriman. Orang muhajirinnya, orang ansarnya, dan orang yang kemudiannya. Maka semua ayat yang disebutkan menggambarkan maksud di sebalik konsep mengendalikan harta seperti itu hendaklah diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Ingat orang istihad tu senang kalau otak dia. Kalau otak tu pecah kepala. Ayat ni, hadis ni, sejarah, amalan. Kalau zaman kita ni pula, kita akan ambil ayat Quran, hadis, amalan para sahabat, kata-kata ulama. Kena kira sampai macam tu. Hak ulama terdahulu tu, kena kira pula ke. Barulah tu, mari kita ya Quran. Jangan kayak Quran. Baca pun kokak-kokak. Hadis. Ada 40. Baca dah. Satu tak ingat. Sejarah. Habis dah buku Abu Bakar. Boleh ingat? Tak ada. Ada dah. Dan apa ada boleh? Bukan mari kau cakap mu. Kita bukan. Tak pakai ulama dah. Tak pakai ulama dah. Sebab nak istihad sendiri. Tak. Aduh. Itulah. Baik. Hal yang demikian berlaku bagi mengendalikan urusan kepentingan rakyat dengan lebih menyeluruh dan adil mengikut hukum Allah. Ayat-ayat di atas juga menasahkan hukum ghanimah yang terdahulu. Gitu tu. Nampak tak? Apabila negara sudah besar dan luas, rakyatnya juga sudah terlalu ramai, dan keperluan negara itu sendiri sudah terlalu membebankan sehingga memerlukan keuangan yang mencukupi. Tidak wajar harta yang melimpah roh itu dimonopoli oleh kalangan yang tertentu sahaja. Nak berikan motor bukan senang. Kita baca Sina Bakar dulu dah. Lepas Rasulullah wafat, lahirnya pula Mpok Mertan. Backing umar pun tak pergi perang. Lembut-lembut Abu Bakar kita kena perang. Kenapa? Lembut-lembut Abu Bakar kita kena perang ni. Bapak ni sebab tak nak bayar zakat tu hal kewajipan Islam. Barulah umat Allah. Selamat Allah. Hebatnya Abu Bakar, Allah Ta'ala beri ilmu bernampaknya. Sebab Abu Bakar khalifah. Mari dia boleh jadi khalifah. Dia pula hebat tengok. Kalah orang ni. Orang kata,
jauh pergi rumah. Itu pula. Kaya Allah Ta'ala gitu kan. Allah Ta'ala kaya. Dia bagi dampak tegahnya seorang pemimpin itu apabila boleh menyelesaikan perkara besar. Maka oleh yang demikian, Khalifah Umar pun memanggil para pemimpin keluarga Rasulullah. Bukan buat seorang ni. Para pimpinan keluarga Rasulullah. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, serta beberapa orang ulama dalam kalangan para sahabat. Nah, sahabat-sahabat tu majoritinya hebat-hebat belaka. Quran ingat, hadis ingat. Nah, Umar saja meriakkan hadis nak lebih. Umar, Umar tu daripada sebut orang meriwayatkan nak lebih. Bukan tulis tu. Bukan tulis macam ni. Kita boleh khabar. Hamba boleh khabar. Tapi hak dia riwayat tu ada pada otak. Bukan dia tulis tak. Nabi kata gini. Nabi kata bila? Bila khabar pada hari tu gini cerita. Nabi ada. Siapa ada dia? Orang ni ada. Maksud Allah. Kalau kita percaya tak apa khabar ni? Tak percaya tau. Apa percaya? Sebab aku tengok ada orang alim tu, dia baca yang orang panjang, tiba-tiba dia terjemah gitu je, bodoh gitu je. Kalau hamba nak terjemah, kena tengok dua ayat, dia tak terjemah semua rupa-rupa je. Allah Ta'ala beri dia macam betul teks. Seorang guru Quran. Dia kata, jangan tukar mushaf yang kita guna untuk hafaz. Sebab, sekali tengok, kita terus teks masuk. Maka kita baca mula, nampak. Allah, hamba tak ada gitu. Allah Ta'ala beri dia hebat. Hebat. Dan sebab itu Allah Ta'ala beri, sebab itu kita tengok kan. Kan dalam alam ni, alam main ni kan. Kita tengok Indonesia, budak kecil dia. Budak kecil. Baca ayat. Okey, sambung. 10 ayat ke depan. 10 muka surat ke depan. 10 muka surat ke depan. Sambung kan dulu. Kalau komputer pun, cari dulu. 10 muka surat ke depan. 10 ke depan. Ayat atas apa? Ayat bawah apa? Ayat sebelah apa? La ilaha illallah. 15 muka surat ke depan. Baca. 30 surat undur. La ilaha. Serta-merta la ilaha illallah. Maknanya seolah-olah dalam kepala dia. Ini benda Allah Ta'ala bagi kita jangan pelik lah. Jadi kalau cerita Sayyidina Umar tu, ya Allah, 600. Kita baca sahabat-sahabat. 600 tu asal hai. Sayyidina Umar sendiri. Tu dalam masa sebab tu ada sahabat. Dalam sahabat tak sama. Ada sahabat misalnya macam Mu'adz bin Jabal. Waktu zaman Rasulullah dia kena hidup di Yaman. Jadi dia dengar dah hadis Nabi ni. Tak dengar lah. Kalau dia dengar pun dia dengar, aku dengar daripada orang ni kata. Orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni. Orang ni kata Rasulullah bersabda gini-gini. Gitu je. Orang kata, aku dengar Rasulullah kata gini. Dah right? Jadi kalau Mu'adz buat, aku dengar Sayyidina Umar beritahu aku bahawa Nabi kata gini. Dah ada dah. Ada orang yang khabar dia. Bicara Sayyidina Umar, Nabi kata gini. Allah Akbar. Hebat dia. Kemudian, bagaimana tadi? Hujahnya, tadi, Sayyidina Umar. Bagaimana tadi? Bahasa apa? Lupa lah. Tu. Okey. Oleh yang demikian, Khalifah Umar pun memanggil para pemimpin keluarga Rasulullah tu. Keluarga Rasulullah ni memandangkan mereka sentiasa dengar hadis Nabi. Termasuk hadis-hadis yang dalam urusan-urusan kekeluargaan. Sebab mungkin cakap semua Nabi khabar tu hadis Nabi. Serta beberapa orang ulama dalam kalangan para sahabat, beliau menegaskan bahawa terdapat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la nuratu ma tarakna sadaqah. Kami para nabi tidak meninggalkan harta pusaka. Apa-apa harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Nampak? Satu lagi. Maka Khalifah Umar menegaskan supaya diberikan hak daripada harta ghanimah kepada semua rakyat di seluruh pusat negara dan buat generasi yang akan datang. Justru bayaran cukai yang dinamakan kharaj pun dikenakan daripada hasil tanam yang diusahakan oleh orang-orang bukan Islam. Nak khabar kharaj tu, nak pergi situ. Maka apa nama tadi? Ghanimah tadi diberikan kepada seluruh rakyat, termasuk yang perang dan tak perang. Jadi apabila semua rakyat dapat harta ghanimah,
maka dah kerajaan bagi, maka orang bukan Islam dikenakan bayar kharaj. Kharaj, cukai yang dinamakan kharaj dikenakan daripada hasil tanah yang diusahakan oleh orang-orang bukan Islam. Pada masa sama, mereka diberikan hak untuk memiliki dan mengusahakan hasil pertanian dengan hak yang tidak pernah diberikan oleh mereka yang tidak pernah diberikan oleh mereka semasa pemerintah Rom dan Parsi. Zaman Rom dan Parsi tak pernah dapat. Mari Islam bagi dapat. Jadi macam mana kamu? Konon harta ni lah. Tak ada orang tolak harta lah. Betul tak? Apa? Tak usah tolak lah orang beri. Orang nak beri sepuluh je. Tolak. Bayar. Okay. Orang tu nak bagi sepuluh. Kalau dia warang lebih tak bohong. Koyak okey pada muka orang kata Allah sepuluh. Dia koyak okey. Dah koyak okey tu boleh jahit tak? Cukup tak sepuluh? Itulah kata, Nabi kata jangan minta. Kalau orang beri, jangan tolak. Ada dah kaedah ni. Ni tak, minta aku minta. Baik, adapun kadar kharaj itu ditetapkan mengikut kebijaksanaan kerajaan. Berdasarkan dua keadaan. Yang pertama, kharajul muqasamah, iaitu bentuk muqasamah dengan kharaj dengan mengambil kira hasil pendapatan setiap tahun, dinamakan dengan mengkiaskan tindakan Rasulullah ke atas penduduk Khaybar. Yang kedua, kharajul wazifah, dengan mengambil kira keluasan tanah dan jenis pertaniannya kerana nilai yang harga yang berbeza. Ini merupakan ijtihad Khalifah Umar terhadap penduduk Iraq. Jadi pula ada lagi tak? Mari apa lagi? Nadir pula. Mari Nadir ke Nadir An-Nuri. Nadir An-Nuri duduk kat Gaza. Maknanya dalam bumi pula. Macam-macam. Dan lepas tu pula kalau tanah kita tu ada emas. Dia ambil oleh kerajaan lalu. Boleh kamu? Kan undang tu. Tanah kita kalau ada emas, yang kamu beritahu kat pihak KL, ambil dia lah. Kalau kita dapat kawasan, jangan tak ambil dulu. Itulah cerita dia. Keputusan diambil dengan mengadakan syura dan ijtihad para ulama di kalangan sahabat yang mendalami hukum Islam. Majoriti para sahabat sangat bersetuju dengan cara apa yang disukai oleh Sayyidina Ali. Hujahnya adalah untuk dengan berdasarkan ayat tadi yang berkait dengan peristiwa Bani Nadir yang ditewaskan setelah mereka mengkhianati perdamaian. Demikian juga peristiwa pembukaan Makkah tak kala Rasulullah membebaskan penduduknya dengan memberikan kemaafan dan tidak merampas harta milik mereka. Mikir mereka tu. Para ulama juga. Ulama ni ulama sahabat ni bukan barang. Bukan ulama zaman sekarang, ulama para sahabat. Mengenakan bayaran kharaj. Sekiranya tanah digunakan untuk tujuan didirikan bangunan perniagaan, kerana mengambil kira hasil seperti mana pertanian mengikut maqasid syariah dan tujuan pelaksanaan kharaj tadi. Tanah tu dibuat bangunan projek. Buat homestay misalnya. Begitu. Fikir tak? Dan kalau kita orang Islam, homestay. Zakat apa? Zakat perniagaan. Allah. Kita tak ada tak masuk tanah. Jadi tak mau bayar tu ada saja alasan. Sebagai tambahan, Khalifah Umar terus melakukan hisbah terhadap setiap daerah supaya tidak mengenakan bayaran kharaj luar daripada kemampuan atau bertindak memungunya secara zalim. Apa nama hisbah? Umar sudah baca sebelum ni, bagaimana Sayyidina Umar tengok ada orang yang semua tengah panas. Kerana tak bayar zakat, tak bayar jizyah. Sayyidina Umar suruh selesaikan segera. Di sini terdapat al-wasatiyah, adil dan sederhana. Islam yang membezakannya dengan pandangan yang memberikan kuasa mutlak kepada pemimpin negara sehingga mereka bertindak sewenang-wenangnya tanpa perlu syarat bagi mengenakan dan menetapkan cukai tanpa mengambil kira hasil pendapatan. Itu cerita HKP. HKP sebab berdasarkan itulah kita orang Islam banyak kira kemampuan dia, kadar dia, macam zakat kena cukup nisab dia, kena cukup tahun dia, kena cukup ni banyak kira-kira. Padi, kalau semua mengharapkan hujan sebagainya 10%. Kalau mengharapkan usaha air itu kena mesin semua kena segala 5%.
campur dia sikit 75%. Maknanya ada kadar-kadar dia. Tapi alhamdulillah orang buat benar tak fikir pun nak 5%, 75%. Dia fikir 10%. Boleh apa nama, boleh jual pada 50,000, kalau zakat selalu 5,000. Tak fikir dah kalau 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 ambil hak 5% berapa 2,500. Dia tak kira dah, dia tak kira apa zakat baki je lah. Berkat kat situ lah. Walaupun tak kaya mana, pendapatan tak besar mana, tapi dengan berkat tadi, cukup makan, boleh pergi Mekah, anak belajar sempurna, Masya Allah. Kerajaan Islam juga tidak merampas hak rakyat bukan Islam di negeri yang telah dibebaskan daripada penjajahan Rom dan Parsi. Kalau negeri kafir, sebab itu dirampas lah. Jadi apabila tanah jajahan Rom dan Parsi diambil alih pemerintahannya oleh kerajaan Islam, kerajaan Islam membenarkan rakyat Islam untuk meneruskan kerja mereka di tanah mereka. Cuma pendapatan tadi diambil terkait kharaj. Hal ini menunjukkan bahawa kedatangan Islam sememangnya bukan untuk menjajah rakyat. Khususnya apabila cara Islam berbeza daripada sistem imperialisme dan kolonialisme terhadap tanah jajahan dan dulu. Biasanya bab tanah-tanah ni zaman-zaman penjajahan, pokok ni lah yang biasanya kena apa? Teraniaya, kena bayar cukai tu, bayar cukai ni. Sistem-sistem yang dilakukan dulu menyebabkan orang-orang kampung yang ada tanah ni macam jadi kuli ya. Buat kerja dia mari ambil hasil. Dia boleh cakap makan tu, cakap makan je, tak lebih daripada. Itu yang menggambarkan bagaimana apa nama dalam suasana negara yang sudah luas, Selangor meletakkan dasar yang cukup istimewa yang menyebabkan orang bukan Islam pun rasa yakin. Yang keempat, masyhur. Mula. Masyhur tu maknanya 1/10. 10%. Ah, 10%. Ni cerita-cerita ni, masyhur ke apa ni maknanya insyaAllah kita baca lagi. Nak cerita bagaimana lahirnya sistem cukai, sistem zakat dan sebagainya. Waktu itu. Jadi, kita yang ada pada hari ini menyambung saja dan mungkin ada penambahbaikan dalam perkara-perkara baru. Cakap baik dulu, ada baru. Tambah, itulah peranan para ulama kena berijtihad. Dan ijtihad pula tak boleh seorang ijtihad. Dia kena ijtihad di kalangan ulama. Kena sepakat kata. Ini mentang-mentang dia ada kuasa mufti juga. Ijtihad seorang ijtihad pun. Yang mufti cakap dia jadi fatwa. Nak buat rumah pun tak boleh pakai satu jabatan. Nak buat rumah. Kena buat pelan molek, buat pelan pun kita tak boleh buat pelan tak pandai. Orang tak dibaca pelan kita. Buat pelan yang ilmu pelan tu sendiri daripada tengok. Dari segi saluran air, orang bahagian jabatan pengairan dan saluran pula. Betul, udara pula. Pula keudaraan. Cahaya masuk dah, udara masuk dah, boleh dan nampak dah. Walaupun rumah teras tapi kena ada udara masuk air, udara ada, cahaya ada, kira belaka. Boleh pula cek tengok nanti bomba pula cek. Maknanya di sudut pandang kata boleh, hak ni kena bokril ni, tak boleh bokril nanti orang curi. Orang masuk, kata bomba pula tak boleh nanti terbakar nak raya macam mana pula. Apalah nak ceritanya sudut pandang yang berbeza. Sudut pandang yang berbeza. Bukan senang. Kita hebat. Memang payah. Sebab nak kira belaka. Nak kira belaka. Kamu buat-buat rumah, udara tak masuk. Apa sebab? Sebab tu dulu, kalau masjid dulu Kubah. Kubah tu, tak payah pakai kipas. Sebab udara ni, hak panas, naik ke atas. Hak sejuk, turun ke bawah. Jadi apabila kubah itu, udara panas naik ke atas. Turun. Jadi dia pusing lah. Apabila pusing tu, sejuk lah. Orang dulu. Abang tengok di mana tu Pakistan ke India tengok. Masjid macam tepung. Kamu tengok, kamu pergi masjid tu. Tepung. Tak ada tiang pun, macam tepung. Tepung, kelakuk tepung, tokor. Maknanya tak pakai mikrofon apa. Apa try ni, member tengok cakap, orang belakang tengok. Tak payah pakai mikrofon.
Sebab pantulan suara tu. Kan suara kan. Jangan main. Kita bukan main pergi sewa apa nama dewan. Cakap bengong je. Sebab apa? Ada test dari tak ada orang. Test tak ada orang lain. Test ada orang jadi lain. Aircon tak ada orang. Kita masuk tor lah. Dah ramai-ramai lah. Panas pula. Hmm. Sebab tu apa kalau ceramah-ceramah dulu orang kata bahagian teknikal ni, bahagian PA sistem itu, mu jangan lari. Duduk situ. Sebab suara pengurusi kena ajar pula. Mari suara penceramah pertama kena ajar. Ni mu pasang masa tinggal ya. Dia habis suara bengok habis ya. Sebab suara kecil kena ajar gini, suara besar kena ajar gini, suara orang terjerit kena ajar. Maknanya Allah nak kabarnya hukum fiqh ni itu berubah semua mengikut keadaan. Dan ulama tak jumut, tak beku, tak beku lah. Otak dia tak beku. Kalau gitu gini, kalau gini gitu. Dah nak gini gitu tu kena ada alat jugalah. Kita nak gini gitu tak tahu benda lah. Tengok orang silat kita pun nak test lah. Sempak kali kena, sempak kedua kena, sempak ketiga kena. Tu orang panggil pakai ya. Tu orang pakai tu kanin. Tu hebat lah. Tu pakai. Ni alim tapi nak buat tak kerti. Tu masalah alim lah. Alim tak ketah. Lepas tu tanya dia kepada mak. Sebab tu orang yang duduk di pusat pengajian tinggi dengan ustaz pusat pengajian tu profesor tu. Ada kampung ni, ustaz kampung ni tak ada profesor pun. Tapi mari turun, kalau profesor tu turun kampung, tengok hukum hakam yang bersifat siar, dia pening kepala. Sebab banyak masalah kampung. Kalau gitu, kalau gini, duduk di universiti baca akhir. Tak. Tapi turun ke gelanggang, kena pakai. Setiap hari ada soalan. Dia soalan.